Awak, saya tak jadi nak kahwin dengan awak. Parents saya cakap, parents saya tak suka awak. Sorry nah. Tapi saya nak kahwin dengan awak. Kan saya dah cakap, parents saya tak suka awak. Tak faham-faham ke? Saya ada idea. Apa kata kita kahwin kat Siam? Tu kesalahan undang-undang awak. Nak buat macam mana? Dia terpaksa. Keluarga awak tak merestui kita kahwin. Kita kahwin kat Siam senyap-senyap. Petang ni, ikut saya pergi buat pasport. Saya nak cakap apa dengan parents saya? Awak cakap macam ni. Awak cakap esok awak nak pinang kahwin 3 hari 2 malam. Settle. Saya cuba buat. Mau tak mau, aku kena kahwin tak dengan dia?